Untuk tutorial pada kali ini, saya ingin menunjukkan anda cara yang mudah untuk melukis eyeliner bersayap ataupun kita panggil sebagai wing eyeliner. Oleh itu, saya menggunakan W7 Automatic Fine Eyeliner yang mempunyai mata jenis felt tip dan sangat mudah untuk digunakan. Eyeliner yang bagus dapat menghasilkan garisan tebal dan halus dengan kemas. Jika anda berminat untuk mendapatkannya, anda boleh beli daripada saya dengan harga RM28 sebatang. Mula-mula sekali, saya akan tunjukkan anda cara memegang eyeliner dengan betul. Pastikan bahagian tepi tangan ditekap pada muka supaya tangan anda stabil ketika melukis. Kemudian, pastikan sebelah mata anda terbuka dan sebelah mata lagi dalam keadaan tertutup. Mata yang tertutup akan disapukan eyeliner dan mata yang terbuka anda akan gunakan untuk melihat cermin. Dan sekarang saya akan tunjukkan anda cara untuk melukis eyeliner bersayap untuk makeup yang nampak lebih simple. Tapi sebelum tu saya akan kemaskan tudung saya dahulu supaya eyeliner tidak terkena pada tudung saya. Pastikan anda menggunakan eyeliner yang mempunyai mata yang halus dan contohnya di sini saya menggunakan W7 Automatic Fine Eyeliner. Sebagai tips tambahan, jangan gunakan eyeliner secara menegak, sebaliknya condongkan sedikit mata eyeliner supaya anda mudah untuk melukis garisan. Mulakan melukis garisan halus pada sudut luar mata anda dan bermula dari tengah. Kemudian sambungkan garisan dengan bahagian hadapan secara perlahan-lahan. Panjangkan sedikit garisan dan tebalkan sedikit sayap pada sudut luar mata anda. Ulangi langkah yang sama pada mata yang sebelah lagi. Untuk mahir menggunakan eyeliner, ianya memakan sedikit masa, jadi teruskan praktis untuk menggunakannya. Ketika saya mula-mula menggunakan eyeliner, makeup mata saya memang sangat-sangat comot dan mata saya memang kelihatan seperti beruang panda. Akhir sekali, perbaiki garisan dan sayap pada kedua belah mata anda dan pastikan kedua-dua garisan seimbang. Dan sekarang gaya eyeliner bersayap yang simple sudah pun siap dan selepas itu anda boleh menggunakan maskara. Seterusnya saya akan tunjukkan anda cara untuk melukis eyeliner bersayap yang nampak lebih dramatik. Caranya mudah saja, cuma ulangi langkah yang lepas dan panjangkan sedikit garisan eyeliner. Kemudian sambungkan hujung ekor garisan ke kawasan tengah untuk membentuk sayap yang nampak lebih tebal. Penuhkan ruangan kosong pada sayap eyeliner anda. Lukis separuh garisan pada bawah mata dan selari dengan sayap eyeliner anda. Perbaiki sayap eyeliner sehingga anda berpuas hati dengannya. Dan seperti biasa, ulangi langkah yang sama pada mata yang sebelah lagi. Jangan lupa untuk pastikan sayap eyeliner kedua belah mata anda seimbang dan perbetulkan jika perlu. Pastikan garisan bawah mata selari dengan sayap eyeliner supaya sayap eyeliner nampak selari dan menyerlah. Untuk anda yang inginkan makeup mata yang nampak lebih smoky, gunakan eyeshadow hitam dan gariskan bawah mata menggunakan angled brush secara perlahan-lahan. Setelah anda berpuas hati dengan eyeliner anda boleh gunakan maskara seperti biasa. Di sini saya menggunakan W7 Big Lash Mascara yang saya jual dengan harga RM25. Jika anda berminat untuk mendapatkannya,
anda boleh hubungi saya di fanpage saya. Dan sekarang eyeliner bersayap anda telah pun siap dengan menggunakan cara yang sangat mudah. Harapan saya agar anda dapat mencubanya sendiri di rumah. Dan jika anda berminat untuk mendapatkan eyeliner seperti saya tunjukkan, anda boleh hubungi saya di fanpage saya, Princess Yanti. Muzik daripada Mocha, Secret Admirer. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, follow saya di Instagram dan juga Twitter. Kunjungi blog pribadi saya, princess-yanti.blogspot.com, dan jangan lupa untuk like fanpage saya, Princess Yanti.